Rumah dekat belakang saya sekarang ni berukuran 25 kali 48 kaki, lebih kurang 1,200 kaki persegi. Okey, dia ada 3 bilik dan juga 2 bilik air. Jom kita mulakan. Okey, dekat belakang saya sekarang ni adalah bahagian porch. Untuk porch berukuran 10 kaki kali 25 kaki. Okey, dekat bahagian ni kita ada sikit entrance. So, untuk entrance ni 11 kali 6 kaki. Okey, sekarang jom kita masuk. Assalamualaikum. Okey, ini adalah bahagian ruang tamu. Okey, untuk ruang tamu berukuran 11 kali 19 kaki. Kat sini adalah hallway untuk kita ke bilik-biliknya. Saya nak tunjukkan kepada anda bilik yang pertama. Alright, so ini adalah bilik yang pertama. Kita ada 11 kali 13 kaki. Okey, dalam bilik utama kita ada satu tandas. Untuk tandas master kita ada 4 kali 7 kaki. Terusnya adalah bilik nombor 2 pula. Okey. Alright, so ini adalah bilik nombor 2. Untuk bilik nombor 2 berukuran 10 kali 11 kaki. Okey, untuk bilik nombor 3 kita ada 10 kali 10 kaki. Okey, seterusnya adalah ruangan dapur. Untuk ruangan dapur 15 kali 14 kaki. Okey, dekat sini kita ada 10 kaki tabletop. Okey, untuk laundry kita ada 4 kali 6 kaki dekat sini. Dan kita ada tandas yang kedua iaitu 6 kali 6 kaki. Baiklah, saya rasa itu sahaja untuk video tu kita pada kali ini. Kepada anda yang nak membeli rumah, boleh cari kami di Facebook, TikTok dan juga YouTube @2M Homes Construction ataupun WhatsApp di nombor itu. Jumpa lagi.